Memang menyentak gila. Kau tengok. Hancur. Punca dia satu, tak jaga minyak gear. Boleh cakap macam tu ataupun tersalah pakai minyak gear. So BMW lagi guys. Untuk hari ni aku nak share untuk biji BMW kat belakang aku ni, model X1 lah. So yang ni boleh dikategorikan mini SUV lah. So kau tengok kat sini mana dia punya gearbox. Dah hilang lah. Ni orang cakap kalau nak repair barang tu 200.5, upah 1,500 macam ni lah. Kau tengok kena buka macam mana nak turunkan dia punya gearbox. Biasa isu dia leaking dekat flywheel IC, perlu turun gearbox. Untuk model ni kena buka habis kat depan. Kat sini, kereta kat belakang aku ni bukan masalah dia punya flywheel IC. Masalah dia daripada dalam gearbox lah. So main sini, kau orang ikut aku tunjuk. So proses kita dekat bawah tu, kita dah turunkan dia punya gearbox. Jadi sekarang ni nak bawa naik level 1 lah. Tempat kita buat baik pulih gearbox kereta customer. Jom. So jadi kat sini tempat kita baik pulih gearbox kereta customer. Kalau macam ni untuk Mazda. Dan untuk kereta kat bawah tu yang ni, BMW X1 lah. Dia pakai iSIM gearbox. Technician dah tadah dia punya minyak, ada habuk clutch dan juga bau terbakar lah dia punya gearbox tu. Jadi customer proceed untuk turun gearbox dan kita buka cari punca dekat mana rosak dan dia tak nak tukar gearbox second hand lah. So kat sini kita boleh tunjuk dia punya clutch plate. Memang untuk auto memang bersepah clutch plate, memang banyak. Ada yang terbakar. Lepas tu dia punya o-ring pun, kau tengok yang ni memang biasa. Kau tengok, dia putus. Sebab tu dia masuk, memang menyentak gila. Kau tengok, hancur. Punca dia satu, tak jaga minyak gear. Boleh cakap macam tu ataupun tersalah pakai minyak gear. So yang ni case macam ni memang costing agak tinggi lah. So untuk korang yang ada kereta kat luar sana menggunakan gearbox auto, tak kisah DCT, CVT, DSG ke apa, jaga korang punya minyak gear, schedule betul-betul, jangan ter-overdue supaya cost repair tu tak terlebih tinggi lah. Kalau case macam ni memang ribuan ringgit habis lah. So kalau case macam ni ada dua option, sama ada tukar second hand ataupun buat overhaul. Sebab kalau kita cerita gearbox baru memang mahal lah. Kalau untuk BMW boleh telan 5 ke 60 ribu untuk gearbox baru seketul. Jadi untuk kat sini kita ada specialist untuk buat balik korang punya gearbox. So untuk korang yang ada masalah gearbox, tak kisah kereta Continental, kereta Asia ataupun kereta Malaysia yang menghadapi masalah gearbox, nak check, nak repair, boleh roger kita orang di Transmatic Automotive Section 15 Shah Alam. Kita buka daripada hari Sabtu sampai hari Khamis. Sebarang pertanyaan boleh klik link di bio.